Soalan seterusnya dia kata setengah orang jumpa dengan bomoh permintaan permohonan mereka dimakbulkan, tapi minta doa oleh Allah permohonan tidak dimakbulkan. Ini dia panggil istidraj. Istidraj yakni satu perkara yang Allah bagi untuk menyesatkan dia. Dia minta dengan Allah tak dapat, dia pergi jumpa bomoh dapat, tapi yang bagi sama tak lah, bukan bomoh tu lagi. Tapi dia lah ujian untuk dia, sama ada dia nak ikut syarak ataupun dia nak lawan syarak. Sebab tu tidak ada kaitan di antara masalah berlakunya satu benda itu dari segi qadar kauni ada manfaat dengan larangan syarak. Contoh, orang kata kajian telah membuktikan batu sekian-sekian kalau dipakai buat rantai, buat gelang boleh hilang penyakit sekian-sekian. Itu kajian doktor yang makhluk yang boleh salah. Tapi syarak kata tak boleh pakai rantai, tak boleh. Jangan jadi isu baru pula mendahulukan kalam doktor atas kalam Allah Ta'ala, kata Syekhana Salih Al-Abud. Tak boleh lah. Sebab Nabi nampak orang pakai apa nama halaqatan min hadid. Dia kata, Nabi kata mahali, dia kata minal wahinah, nak elakkan penyakit rheumatism. Dia kata inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Dia tak tambah melainkan penyakit engkau tu. Bahkan kalau kena penyakit hati lebih dahsyat daripada penyakit fizikal. Jadi sama ada dia jadi atau tak jadi, ini bukan cerita dia, tapi kita yang penting ikut syarak. Apa yang syarak kata buat, boleh buat. Yang syarak larang, kita kena berhenti, tak boleh buat. Kan? Adapun nak jadi tak jadi, itu kadang-kadang ujian Allah Ta'ala, Allah bagi jadi sungguh. Kan? Itu kehendak Allah Ta'ala.